seorang wanita yang sangat hebat. Hebat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar bunyi tapak kakinya dalam syurga. Dia masih hidup lagi. Allahu akbar. Riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dakhaltul jannata fasami'tu khashafatan. Faqultu man hadha? Qalu hadhihi ar-rumaysa Ummu Anas bin Malik. Allahu Akbar. Kata Rasulullah, aku masuk dalam syurga. Ada riwayat sebut masa Isra' Mi'raj. Aku mendengar bunyi orang berjalan. Lalu aku tanya siapa ni? Malaikat menjawab kepadaku, itu Ar-Rumaysa bintu Milhan, ibu kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Ini wanita hebat. Namanya glamour disebut dengan Ummu Sulaim. Namanya Ar-Rumaysa bintu Milhan, ibu kepada Anas bin Malik. Hebatnya lagi wanita ini dikenali perempuan yang mas kahwinnya Islam. Allahu Akbar. Ummu Sulaim adalah seorang perempuan dari Madinah, dari kabilah Khazrajiyah Ansariyah, isteri kepada Malik ibn Nadar. Itu suami dia. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah beberapa tahun, kemudian berlaku perjanjian Aqabah yang pertama pada tahun ke-12 kenabian. Rasulullah hantar duta yang pertama ke Madinah, iaitulah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu untuk berdakwah di Madinah. Dakwah ke Madinah dengan dibantu oleh orang Madinah sendiri, iaitulah As'ad bin Zurarah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dakwah di Madinah antara generasi awal yang memeluk Islam ialah Ummu Sulaim Ar-Rumaysa ini. Dia masuk Islam. Suaminya Malik ibn Nadar tak masuk Islam. Sehingga menjadi kebiasaan kepada Ummu Sulaim ini, dia pergi ke anak kecil dia Anas bin Malik. Dia kata, "Qul la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah." Sehingga suaminya Malik bin Anas bila dengar, dia kata, "La tufsidi alayya waladi." Wahai Ummu Sulaim, jangan kau musnah, merosakkan anak kita ni. Ajar dia mengucap, tinggal agama nenek moyang kita. Ketika itu Ummu Sulaim kata, "Inni la ufsiduhu bal urshiduhu." Bang, saya bukan merosakkan dia. Saya nak bimbing dia, bang. Bagi petunjuk pada dia. Bahkan dia pujuk suaminya Malik ibn Nadar, ajak suami dia memeluk Islam. Tapi suami dia tak nak. Ummu Sulaim ni cerdik. Dia kata pada suami dia, "Atad'u khashabatan najaraha laka habasyiyun min sunna'il Madinah." Dia tanya suami dia, "Bang, abang sembah patung tu yang diukir oleh orang Habsyi kat Madinah ni, ukir buat patung daripada kayu, abang sembah." Akhirnya suami dia tak boleh nak berhujah sebab Ummu Sulaim ni cerdik. Dalam keadaan dia nak marah, suami dia keluar tinggalkan Ummu Sulaim, pergi sampai ke negeri Syam. Suami dia meninggal di sana. Tinggal Ummu Sulaim seorang dengan anaknya Anas bin Malik. Ketika itu orang Madinah berkenan pada Ummu Sulaim ni. Cantik, cerdik, baik, penyayang. Tapi masing-masing tak berani nak pergi pinang. Orang cerdik dah lah masuk Islam dah. Sehingga datanglah seorang kaya di Madinah. Juga orang baik. Namanya Abu Talhah. Tapi Abu Talhah ni tak Islam. Dia pergi pinang Ummu Sulaim. "Wahai Ummu Sulaim, maukah kamu jadi isteriku?" Dia kata, "Ya Ummu Sulaim, laqad ji'tuki khatiban fa arju alla uradda khaiban." Bahasa dia cantik, Abu Talhah. Dia kata, "Wahai Ummu Sulaim, aku datang nak pinang kamu. Dalam keadaan aku harapkan aku tidak akan ditolak pinanganku. Aku tak nak aku balik dalam keadaan sedih." Apa jawapan Ummu Sulaim? Perempuan hebat ini. Kata Ummu Sulaim, "Wallahi ma mithluka yuraddu ya Aba Talhah, walakinnaka rajulun kafir wa ana imra'atun muslimah wa la yahillu li an atazawwajaka fa in tuslim fadhaka mahri." Allahu Akbar. Ummu Sulaim kata, "Wahai Abu Talhah, orang macam kamu ni tidak ditolak pinangan. Tapi kamu itu seorang yang kafir dan aku seorang wanita muslimah. Aku tak boleh kahwin dengan kamu.
sekiranya kamu memeluk Islam, itulah maharku. Allahu Akbar. Itulah mas kahwinku. Masuk Islam, itulah mas kahwinku, wahai Abu Talhah. Allahu Akbar. Abu Talhah kata, tak apa, nanti aku balik dulu. Esok, Abu Talhah datang jumpa Ummu Sulaim. Dia menyatakan, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu Akbar. Ummu Sulaim dengar macam tu, dia terus berkata, radituka zawjan. Aku reda kamu sebagai suami. Terus terima pinangan. Jangan kita kutuk masuk Islam kerana nak kahwin. Tak ada masalah. Itu salah satu sebab hidayah. Faja'alan nasu yaqulun ma sami'na bimra'atin qat kanat akrama mahran min Ummi Sulaim. Orang pun cakap dekat Madinah, kami tak pernah jumpa wanita yang paling hebat mas kahwinnya seperti Ummu Sulaim. Mas kahwinnya Islam. Allahu Akbar. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, datang Ummu Sulaim. Dia kata, ya Rasulullah, hada Anas ataituka bihi yakhdumuk. Ini Ummu Sulaim. Kata, wahai Rasulullah, orang yang bagi duit, makanan, pakaian, aku tak ada. Aku nak beri apa yang aku paling sayang. Itulah anakku ini, Anas bin Malik. Ambillah dia sebagai khadammu, wahai Rasulullah. Ketika itu Anas bin Malik berusia 10 tahun. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doakan pada Anas, Allahumma akthir malahu wa waladahu. 10 tahun ketika itu khidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Ini ibu yang hebat. Ibu yang sayangkan Rasulullah, beri yang paling dia sayang, ibu yang hebat. Pilih sekolah terbaik untuk anaknya. Anas khidmat pada Rasulullah tetapi mendapat didikan langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Anas bin Malik menjadi seorang yang hebat, salah seorang daripada 7 orang sahabat yang meriwayatkan lebih 1000 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim bukan sahaja ibu dan isteri yang hebat pada Abu Talhah, Ummu Sulaim juga menyertai perang Uhud. Dia menjadi tukang bagi minuman kepada para mujahidin. Dia menjadi yang merawat luka para sahabat yang cedera ketika perang Uhud. Dan ketika perang Hunain, Ummu Sulaim di tangannya ada khinjar, ada alat untuk tusukkan musuh tajam. Lalu suaminya Abu Talhah kata, Rasulullah tengok tu Ummu Sulaim. Kata Rasulullah, Ummu Sulaim, ma hadha ya Ummu Sulaim? Apa ni? Kata Ummu Sulaim, khinjar takhaztuhu hatta idza dana minni ahadun minal musyrikin baqartu bihi batnah. Ni khinjar. Kalau ada orang musyrikin datang dekatku, aku akan tusuk, aku akan redak dia punya perut, tikam dia punya perut. Inilah Ummu Sulaim, seorang wanita yang hebat. Yang terakhir yang saya sebut, bagaimana kisah ketika anak kecil yang dilahirkan oleh Ummu Sulaim bersama suaminya Abu Talhah. Suatu hari Abu Talhah nak keluar dalam keadaan baby tak berapa sihat. Abu Talhah keluar untuk urusannya. Bila Abu Talhah berada di luar, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, anak kecil ini meninggal dunia. Pesan Ummu Sulaim pada orang di rumah, jangan beritahu Abu Talhah. Di balik nanti biar aku yang beritahu. Lalu Ummu Sulaim selesaikan jenazah baby ini. Bila Abu Talhah pulang ke rumah agak lewat, Abu Talhah soalan bertanya Abu Talhah. Soalan pertama Abu Talhah, macam mana dah anak kita? Kata Ummu Sulaim, dia berada dalam keadaan paling tenang bang, jangan bimbang. Lalu Ummu Sulaim sediakan makan malam untuk Abu Talhah, kenyang makan. Dia pun pakai cantik-cantik wangi, dia layan suaminya Abu Talhah bersama dengan Abu Talhah. Setelah selesai bersama, Ummu Sulaim berkata, bang, saya nak tanya pandangan abang sikit. Kalau ada seseorang yang beri pinjam barangnya pada seseorang, bila tuan dia minta balik, yang pinjam tu marah tak nak bagi, macam mana bang? Abu Talhah kata, mana boleh. Kalau tuan dia nak balik, kena serahlah balik pada tuannya. Kata Ummu Sulaim, abang, Allah pinjamkan baby itu pada kita,
Dia dah ambil balik anak kita bang. Marah Abu Talhah. Kamu tak bagi tahu aku awal-awal, bagi aku makan bersama, baru cerita anak meninggal. Keesokan paginya, Abu Talhah datang mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang telah dilakukan oleh Ummu Sulaim. Dengar begitu, Rasulullah mendoakan barakallahu lailat barakallahu lakuma fi ghabiri lailatikuma. Rasulullah doakan, moga-moga Allah berkati malam kamu tadi, kamu bersama. Dan daripada bersama itu, Ummu Sulaim mengandung. Dan setelah berlalu 9 bulan, Ummu Sulaim melahirkan baby. Pesan Ummu Sulaim kepada Anas bin Malik, bawa baby ni pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah telah tahnikkan baby tersebut dengan kurma ajwah Madinah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namakan baby ini Abdullah. Kata perawi hadis ini, Abdullah ini Allah kurniakan zuriat 10 orang lagi anak, kesemuanya ulama, kesemuanya mahir dalam ilmu Quran, cucu kepada Ummu Sulaim radhiyallahu anha, wanita yang hebat. Moga-moga para wanita dapat contoh isteri, ibu yang hebat ini. Moga-moga kita semua dihimpunkan bersama Ummu Sulaim di syurga Allah di hari akhirat nanti.